Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irwan Firdaus bin Abdul Khalid. Saya akan membentangkan panduan pelaksanaan ujian aptitude tahun 6. Ujian aptitude tahun 6 akan diduduki oleh semua murid tahun 6 yang akan melangkah ke tingkatan 1. Okey. Untuk makluman semua juga, ujian aptitude tahun 6 ni juga akan dijalankan mengambil masa 1 jam 45 minit. Iaitu ujian ini akan dijalankan secara serentak kepada semua murid. Ujian aptitude tahun 6 ini terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, seperti paparan, ini adalah contoh inventory yang akan dinilai untuk bahagian A. Bahagian A, bagaimana untuk menjawab calon-calon iaitu murid tahun 6 perlu menanda pada borang jawapan yang telah disediakan, iaitu mereka perlu memilih sama ada Y ataupun T. Y mewakili ya, T mewakili tidak. Okey. Bagi sekiranya penyataan item tersebut berkenaan dengan diri mereka, sesuai dengan diri mereka, mereka perlu menjawab, mereka perlu tanda, perlu hitamkan pada Y, dan sekiranya tidak berkenaan dengan diri mereka, mereka perlu tandakan pada T. Okey, setiap item ada 9 soalan. 9 soalan. Okey, mari kita tengok borang jawapan yang disediakan. Okey, manakala bahagian B mengandungi 30 soalan, 15 soalan berkaitan dengan kemahiran menakul dan 15 soalan lagi kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, bahagian menakul dia banyak berkaitan dengan penggunaan bahasa, dan kemahiran menyelesaikan masalah dia banyak berkaitan dengan mata pelajaran lah, berkaitan dengan matematik, nombor, darjah, bentuk. Tu bahagian B. Okey, mari kita tengok borang jawapan yang disediakan. Okey, borang jawapan mestilah terdiri daripada nama murid, kelas ataupun tahun dan nama sekolah. Okey, pada borang jawapan juga terdapat bahagian A. Bahagian A ni tadi ada 90 soalan, iaitu 90 soalan yang berkaitan dengan kecerdasan pelbagai yang dipelopori oleh Howard Gardner. Okey, bagi kecerdasan pertama, iaitu murid perlu menanda memilih jawapan mereka secara melintang, iaitu soalan 1, 10 dan seterusnya lah. Okey, bagi item yang pertama, ia berkaitan dengan verbal linguistik. Okey, verbal linguistik ni lah berkaitan dengan bahasa. Dan seterusnya, item yang seterusnya adalah berkaitan dengan kecerdasan logik matematik. Seterusnya intrapersonal, visual ruang, naturalist, intrapersonal, interpersonal, kinesthetic, music dan existential. Okey, calon perlu menjawab semua soalan. Dan bagaimana penskoran diberikan? Okey, penskoran diberikan secara melintang, iaitu perlu dikira item yang bertanda ya sahaja. Okey, contohnya pada barisan yang pertama secara melintang, murid tersebut mendapat skor markah 7. Okey, letakkan 7 pada skor 7 pada verbal linguistik. Okey, setiap skor akan didarab dengan 10.
ya, 10. So bila kita masukkan ke dalam sistem, murid akan mendapat 70 markah. Okey, sama juga dengan bahagian B. Bahagian B akan dikira soalan 1 hingga 15, iaitu soalan berkaitan dengan menakul, kemahiran menakul, dan dan soalan 16 hingga 30 berkaitan dengan menyelesaikan masalah. Okey, mari kita tengok pula skor yang mereka perolehi. Okey, bagaimana kita menilai skor yang diperolehi? Skor rendah adalah dari 0 hingga 40%, skor sederhana adalah 50 hingga 60% dan skor tinggi adalah 70 hingga 100%. Okey, apa tujuan ujian aptitude tahun 6 dijalankan? Ujian aptitude tahun 6 dijalankan adalah untuk membantu murid-murid mengenali mereka punya kekuatan yang terdapat dalam diri dan memudahkan mereka untuk mengetahui laluan kerjaya mereka pada masa akan datang. Okey, dan murid-murid yang telah memasuki tahun tingkatan 1, mereka juga akan menduduki sekali lagi ujian aptitude, iaitu ujian kecerdasan pelbagai. Okey, sekian daripada saya berkaitan dengan pentadbiran ujian aptitude tahun 6. Sekian, terima kasih.